Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat tengah hari. Okey, kita berbalik pada kereta Proton Gen 2. Saya ni, bila saya check mileage, kereta ni sudah berjalan 20,200 kilometer menggunakan minyak hitam yang sama. Maksudnya minyak hitam ni tak diganti untuk jarak perjalanan 20,200 kilometer. Jadi sekarang saya nak buat oil quality test. Nak tengok sama ada minyak hitam ni dah rosak, perlu diganti atau masih lagi boleh diguna pakai. Okey. Menggunakan 3 alat, iaitu kita panggil alat sukat. Sorry ya, rumah baru ni agak bising sikit. Gangguan daripada jalan raya. Okey, ke mana tadi? Mula-mula saya akan gunakan alat test untuk sukat tahap pencemaran minyak. Kedua, saya akan guna alat untuk sukat tahap kadar alih minyak. Okey, conductivity. Okey. Jom, seperti biasa sebelum buat test, saya akan start enjin lebih kurang seminit untuk biarkan minyak enjin tu berkocak, supaya mendapan akan naik dan bercampur dengan sebati dengan minyak enjin. Sebab kalau kita buat test enjin tinggal lama semalaman, kotoran dan mendapan akan turun ke bawah, jadi result tak accurate. Jadi start enjin untuk 1 minit supaya minyak mengalir dan kotoran-kotoran yang mendap ke bawah tu bercampur balik dengan minyak. Sekarang kita akan buat test. Tidak terlalu panas. Mula-mula buat test visual dulu. Kita tengok dengan mata. Okey. Kita boleh nampak dah minyak ni agak hitam. Tapi kalau tengok, masih boleh nampak besi dipstick ni di belakang minyak hitam ni. Kita boleh nampak lagi dia punya kilat besi tu. Maksud minyak ni tidaklah terlalu kotor. Okey, jom kita tengok dekat. Okey, korang boleh nampak? Besi di belakang besi dipstick di belakang minyak tu masih lagi kita boleh nampak. Maksudnya minyak ni tidaklah terlalu hitam, tidaklah terlalu kotor. Okey, kalau saya lap, kita tengok. Tu besi. Di belakang minyak ni kita masih boleh nampak besi. Okey. 20,000 kilometer perjalanan. Okey, dah lap kering, bersih. Berikutnya kita akan guna alat ini. Alat ini dia akan sukat kadar pencemaran minyak. Masukkan dia sampai bawah sekali ke dasar. Okey, dah sampai dasar. Okey, dia akan sukat dalam percentage. Boleh nampak lah. %41.8% kotor. 41.8% kotor. Minyak ni masih lagi 58.2% bersih. Wow. Okey, lagi sekali. Kita test lagi sekali. %41.0. Try lagi sekali. %41.8%
kotor. Maksudnya tahap pencemaran minyak kurang daripada separuh, kurang daripada 50%, cuma 41.8%. Kalau minyak baru pencemaran dia adalah 0%. Tahap yang wajib tukar minyak enjin adalah 70% pencemaran. Sekarang masih 41 ataupun 42%. Ini sudah berjalan 20,000 km, minyak masih lagi dalam kondisi bersih. Okey, dia tenggelam habis. Jadi kena cuci dulu supaya sensor ni tahan lama. Okey. Alat yang kedua adalah alat continuity test ataupun kita panggil conductor test. Okey. Alat test ni, satu, dia nak sukat kandungan karbon di dalam minyak, iaitu pencemaran. Kedua, dia sukat kandungan air. Ketiga, dia sukat kandungan logam di dalam minyak. Okey, saya dah on tester, dah reset dia punya. Jadi sekarang kita boleh tengok hijau dan merah berkelip-kelip lah. Jadi sensor dah warm up. Sekarang kita nak masukkan sampel minyak. Okey, 1 titik, 2 titik. 2 titik sahaja. Lepas tu kita golek-golekkan dia bagi rata, tutup semua sensor. Okey, masa yang ditunggu-tunggu, test. Iaitu tak ada continuity. Okey, test lagi sekali. Tak ada continuity. Test lagi sekali. Tak ada continuity. Apa kata kita tambah lagi 1 titik minyak. Kita tambahkan sikit, bagi dia tebal sikit di atas ni. Okey, test. Terus pergi ke 100% continuity. Okey, kita tambah lagi 1. Tambah lagi 1, 5 titik total supaya dia memenuhi kawah dia tu. Okey, ni kalau ini pun confirm 100% ni. Yes, 100% continuity. Masa letak 2 titik, continuity adalah 0. Bila saya letak 3, 4 dan 5 titik, continuity adalah 100%. Walaupun kita menggunakan sensor yang pertama tadi, alat test yang pertama, iaitu alat test pencemaran, minyak masih lagi bersih. 42% pencemaran, maksudnya 58% kebersihan lagi. Tapi bila buat test continuity ni, continuity dia tinggi. Maksudnya kadar alih elektrik dia tinggi. Dia ada 3 sebab. 1 sebab karbon yang tinggi. 2 sebab kandungan air yang tinggi. 3 sebab kandungan logam yang tinggi. Yang pertama, iaitu kandungan karbon yang tinggi, kita boleh buang dah. Sebab test yang pertama tadi, dia cuma 42% pencemaran. Maksudnya karbon tak banyak. Jadi yang kat sini sekarang mungkin kandungan air dia tinggi, ataupun kandungan logam dia tinggi. Okey, untuk test kandungan air, kita akan buat crack test. Okey, crack test, saya akan ambil sampel dan kita akan masuk ke rumah lah untuk buat crack test sikit.
Okey, sekarang saya nak buat oil cracker test. Pembetulan tadi bukan oil crack test tapi panggil oil cracker test. Dengan cara kita panaskan minyak enjin tu dan kita tengok ada tak bubble ataupun air mendidih di dalam minyak tu. Okay, kalau kita nampak bubble, maksudnya ada air mendidih di dalam minyak. Semakin banyak bubble, semakin banyak air. Okay, apa yang diperlukan sebenarnya adalah heat plate ataupun hot plate. Tapi saya tak ada, dah hilang, kena curi. Jadi saya gunakan satu steel plate, apa-apa steel plate. Saya letakkan thermometer untuk baca suhu plate dan saya panaskan dia menggunakan hot blower. Okey. Sebab hot blower ni saya boleh kontrol suhu. Jadi suhu yang saya nak adalah antara 160 sehingga 200. Okey, kita sama-sama tengok suhu semakin naik. Sampel minyak yang tadi. Okey, buka siap-siap. Kita nak curah ke dalam ni. Target 160 sehingga 200. Hai sayang. Tak nak main sana, hujan. Masuk dulu. Woi, langgar kamera pula. Miau dah tak ada. Kucing dah tak ada dah. Dah lari. Okay, kita dah dapat 175. Okay, dah kira dah. Jangan pegang. Okay. $175, okey, dalam spek 160 hingga 200. Okey. Saya nak steadykan dia. Kemudian saya nak curah minyak ke dalam ni. Sorry, kamera saya tak boleh nak zoom. Sebab kalau saya zoom dia mati-mati. Jadi tak tahu apa masalah dia. Kita sama-sama tengok kalau dia mendidih. Ada bubble, ada keluar bunyi, maksudnya ada air. Okey, 180. Ni kita panaskan sikit. Cuba dapatkan 190. Okey, 100. 200 lebih. Tinggi. Kita nak kurang daripada 200. Okey, nak buat cracking test ni, pastikan berada di kawasan yang terbuka. Yang mana aliran udara yang baik, sebab dia akan menghasilkan asap. Okey, dan bahaya kalau korang buat test ni di kawasan tertutup, sangat bahaya. Okey, saya turunkan suhu sekejap. Berapa ni? Okey, turunkan sikit. Sebab kita nak suhu dia bawah 200. Jatuh mendadak pula. Okay, ready. Kita curah minyak 220. Tinggi sangat, jauhkan sikit. Okay, rendah sangat. Susahnya nak kontrol suhu. Dekat sikit. Okay, dalam spek. So, saya curah minyak dan tengok ada bubble tak. Okay.
panaskan juga minyak ni. Tengok suhu jatuh mendadak sebab letak minyak. Okey, kita panaskan balik. Suhu jatuh mendadak ya. Okey, dah 200. Tapi tidak ada bubble. Okey, tidak ada bubble. Kandungan air kurang daripada 0.02%. 200 ppm saya dah lupa lah, tapi 0.02% kurang. Okey, dapatkan balik suhu 160, 170. Okey, dah berasa rasap ni, tapi tidak ada bubble, maksudnya tidak ada wap air. Okey, yang kedua, kita tunggu minyak ni sejuk, suhu lebih kurang 40, dan kita test balik menggunakan tester ni. Kalau reading dia berbeza daripada yang pertama, test tadi kat kereta, maksud dia air tu dah kering. Kita sejukkan balik minyak ni kepada suhu 40 untuk kita buat test lagi sekali. Ya sayang. Ya. Okay. Okay, bawah 40. Jadi kita curang minyak kat sini 3 titik. 3 lah. 1, 2, 3. Kita goyang-goyangkan dia dulu. Dan kita test. Oh, masih lagi merah. Jadi bukan air yang ada di dalam minyak enjin. Besar kemungkinan dah sudah mengandungi partikel logam. Walaupun minyak enjin nampak bersih, cantik, tapi sekarang partikel logam sudah banyak di dalam dia. Nak ganti boleh, tak nak ganti lagi pun boleh. Tapi saya memang aim 20,000 km. Jadi saya akan ganti setiap 20,000 km. Partikel logam ini adalah perkara biasa ada di dalam minyak enjin. Okay, partikel ni halus, sangat halus, yang mana orang kata apa, filter tak boleh nak tapis. Yang partikel logam ni perkara biasa. Dia datang daripada piston ring, dia datang daripada piston, datang daripada main bearing atau rod bearing. Okey, jangan risau. Ini adalah perkara biasa. Partikel logam ni tak banyak. Tak adalah sampai kita nampak metallic ataupun benda yang berkilat-kilat di dalam minyak, tidak. Dia sangat halus. Partikel logam ni dia kacau reading sensor ni sangat banyak. Partikel logam yang sangat sedikit pun dia akan bagi reading maksimum terus. Dia tak sama seperti air. Air kurang daripada 0.5%,
reading dia hanya kacau sedikit saja. Tapi kalau air lebih daripada 1%, barulah dia pergi kepada kuning atau merah. Okey. Itu pun 1% tu pun tak banyak, sangat sikit. Sangat sikit. Okey, jadi keadaan minyak ni masih lagi bersih, masih boleh diguna pakai. Cuma di dalam minyak ini sudah ada partikel logam. Untuk korang yang ganti minyak enjin setiap 5,000 km pun, pada 5,000 km partikel logam tetap ada dalam minyak tu. Cuma yang ni saya kumpulkan partikel logam tu banyak sehingga 20,000 km. Katakan setiap 5,000 km dia menghasilkan partikel logam 10 ppm. Saya sekarang ada lebih kurang 40 ppm sebab 4 kali ganda lebih lama. Okey. Jadi tak risau, partikel logam itu bukannya menandakan enjin tu rosak. Kalau enjin tu rosak, kita boleh nampak metalik dalam minyak enjin. Partikel logam itu normal. Ni adalah minyak hitam sampel yang saya ambil daripada enjin kereta. Lepas tu saya campurkan dia dengan air, ratio 50-50. Maksud dia kuantiti minyak hitam dengan kuantiti air sama. Okey, lepas tu saya goncang dia, goncang kocak dia selama 1 minit. Selepas 1 minit saya settlekan dia ataupun saya biarkan dia duduk senyap macam ni selama 2 jam. Barulah air naik ke atas. Sayang, dia kenapa? Masuk ke hujan? Masuk. Selepas saya biarkan dia selama 2 jam, minyak akan terasing dengan air. Jadi minyak naik atas, air akan turun bawah. Tujuan kita kocak tu supaya sifat-sifat asid atau alkali daripada minyak akan berpindah pergi ke air. Jadi bila kita test menggunakan pH paper, kita akan nampak sama ada air ni telah menyerap asid ataupun alkali daripada minyak. Okey, sediakan pH paper. Biasanya saya ambil sampel dalam 2 atau 3 helai lah. Okay. Letak di atas meja ni pun tak apa, letak di atas meja ni. Tinggal. Lepas tu saya akan titikkan air ni dalam ni kat atas kertas-kertas ni. Nampak tak dalam video? Okey, nampak. Oh, kuat angin. Hujan lah, hujan sekarang. Angin kuat. Jadi mula-mula buang pokok ada satu baki minyak. Okey, saya titikkan air kat sini. Keluar lah. Satu. Dua. Satu. Dua. Okey, lepas tu kita buat pemaningan dengan strata dia. Okey. Kenapa sayang? Okey, terima kasih. Mau masuk cawan ni dengan cawan tu? Masuk cawan. Okey, bila kita buat pemaningan, ianya pH 6 ataupun pH 5 lebih kurang. Okey, 6 atau 5. Kalau kita tengok kat ujung sini dia 5, ujung sini dia 6. Okey, neutral adalah 7. Okey, jadi sama je macam minyak baru. Minyak baru kalau kita test buat pH pun inilah reading dia. Tak ada perbezaan. 6 ataupun 5. Nampak macam 6. Okey, 6. Ini pun pH 6. Jadi satu saja daripada neutral.
So minyak hitam ni tidak bersifat asid bawah ni asid ke atas ni alkali. Lebih kurang lah, tapi dia tidak berubah sifat. Okey, sama macam minyak baru. Kalau korang ambil minyak baru dalam botol, korang buat test macam ni, ini juga reading yang korang dapat sama. Right? Jadi 3 test dah kita buat. Test ke pencemaran masih lagi elok. Test continuity ada reading yang teruk, iaitu ada serbuk metalik ataupun serbuk logam di dalam minyak. Air kita test, kita keringkan air tak ada. Kita buat cracking test, tak ada air di dalam minyak. Tapi ada continuity, maksudnya selain pada air adalah logam. Logam itu adalah biasa, normal, sebab dia akan krakis juga macam mana sekalipun sedikit logam di dalam enjin apabila enjin berjalan. Okey, pH test kita dah buat. pH test tidak neutral tapi tidak terlalu asid, iaitu pH 6, tak ada masalah. pH 6 tak ada masalah. Jadi minyak ni masih lagi boleh pakai kalau nak pakai, tak ada masalah.